Rocker arm pun ada juga dia punya marking, rapat sikit. Rocker arm intake. Nampak ni ada in, dan juga rocker arm exhaust. Nampak ni ada X. Dua-dua ni tak boleh tersalah pasang. Kalau kita angkat, kita alihkan rocker arm, kita akan nampak valve. Tapi benda pertama akan nampak adalah shim. Shim ni adalah satu bentuk permukaan yang duduk atas bontot valve. Shim macam mana? Ni contoh yang aku dah buka. Rapat sikit. Ini adalah shim. Shim mesti diukur mengikut ketebalan dia. Nampak? Ini adalah shim asal yang aku ambil pada bahagian sini. Dan bila kita dah buka shim ini, barulah kita nampak bontot valve kat sini. Ini adalah bontot valve yang tengah-tengah, manakala kepala valve dia dekat depan. Macam ni. Ini kepala valve Valve belah exhaust, valve 2 ni belah intake, dan dua valve yang lebih kecil ni adalah bahagian exhaust. Okey. Ini pula adalah bahagian spring valve. Nampak ni yang berlika-lika ni? Ni. Ini adalah spring valve. Spring valve ada 4 biji. So itu sahaja perkongsian kita untuk head RS. Semoga membantu. Mana-mana nak servis korang punya Honda RS, RSX, link di bio. Jumpa di sini. Standard saja, Modi jangan datang. Bye bye.